Ya, ya. Reda. Okey. Yusof. Saya split deck boleh Yusof. Macam mana nak prosum? Oh, macam Yusof. Tak apa-apa. Okey, Zafran duduk mana? Oh, tanya tu. Kat Terengganu. Terengganu mana tak main tournament lah? Pernah main tournament tak? Main. Main dekat ni tempat Ashmau. Esmau kali terakhir kat mana lah tempat main tu? Dia buat dekat Main tu. Eaton. Betul. Dekat Kat situ kan. Oh. Tu apa? Hazanimation tu pun orang Terengganu juga. Oh. Okey, jom. Bagi kepada tiga. Bagi kepada tiga. Dah bagi dah? Ni? Okey. Tengah, kiri, kanan. Ya, tengah. Tengah kanan kiri. Tengah, kanan, kiri. Oh, sedap dah. Orang Terengganu cakap sedap. Kita dengar sedap. Dia nampak macam apa unik sikit lah. Okey. Boleh tiga kad. Okey. Tadi kedai. Oh. Pergi kedai. Oh, paksa Kita balik aja ni. Oh. Okey. 1, 2, 3. Okey, efek kalau tidak berkesan. Okey, dua kali. Kita usum. 1, 2. Okey. Aduh. Okey, macam. Okey, kita berbahasa bangsa. Okey, 1, 2, 3. Daun. Api, okey. 1, 2. Sorry. Usum. 1, 2, 3. Ambil daun. Okey. 1. Wah. 1, 2, 3. Daun api. Okey, saya kalah. Ambil satu kad. Beri dah. Kalau kita game kedua. Beri mana? Sekejap. Main Back of Three Bukan. Main satu game je. Tapi sebabkan saya break, kita main lagi. Dia kena menang. Dia base of 3 apa? Kalau break awal-awal sangat ni, kita main lagi lah. Awal ni. Awal macam mana? Sebab saya dah cabut-cabut tu dah dapat 2 petaka dah. Memang tak ada luck dah. Macam tu. Dan kalau naik 2 petaka memang tak boleh buat apa. Kalau kita main pun, kalau tiba-tiba naik first game tu naik 2 kad bersyarat tu, memang kata apa, memang tak ada luck. Macam tu. Okay, kita pergi game yang kedua. Lepas ni kita main satu game lah. Game tadi tak kira. Break bila tak ada kad. Ya, betul. Break tu masa kata bila kad tak ada yang kita boleh aktif. Jadi walaupun orang tu dah leading, dah menang 4 dah ni, tiba-tiba saya tak boleh dah aktifkan kad. Jadi saya break, saya kalah. Itu. Okey, tengah kiri kanan. Tengah kiri kanan. Tengah kiri kanan. Okey, sama. Okey, 1, 2, 3. Dengan ni insya-Allah tak break. Itu. Sebab apa tak break? Okey, buka 1, 2, 3. Okey, dua-dua tak break kan? Okey, 3, 3. Okey, awesome. 1, 2, 3. Dan angin air kan? Air. Okey. 2, 3. Awesome. I wish to score bukan. I wish tu dia ada orang yang dekat lost start lah. Okey, 1, 2, 3. Air daun. Okey, 2. Okey, awesome. 1, 2, 3. Air api. Okey. 1, 2. Okey, awesome. 1, 2, 3. Daun api. Okey. 1. Satu. Betul. Pening dah. Kisahlah auto-auto. 1, 2, 3. Okey, saya kalah. Ambil satu kad.
Saya kenal. Dia ada SR tournament tak? Dia ada SR tournament kot. Tak pasti ada tak? Okay, saya pinjam efek kepada tukar efek ni. Lepas tu pakai efek Boboiboy tahap 1 dan saya pilih satu kad. Okey, jom kita usum. Waktu mana? Waktu Fiesta. Ada? Waktu ada. Saya dah mana lagi dapat? Tak nak dapat lagi. Apa ini saya dapat dekat Multa Fiesta 2024. Oh, masa tu saya nak ajak mak saya nak pergi tu tempat tournament dulu. Tu mak tak nak pergi. Tempat Moscow. Tu mak tak mau pergi. Ini apa? Ini school holiday tak ada. Tengok ni, medal. Yang ni lah, ada medal ni lah. Masa ni kita beli tam ni ya. Oh. Jual ke ketiga tu? Tak jual lah bang. Mana nak ada. Saya dah satu je. Saya beli tu RM25. Kan saya masuk tournament, dia bagi kad ni. Kad dalam random lah. Tiba-tiba dapat tu. Yang tu je lah. Okey, awesome. 1, 2, 3. Okey, api-api. Kad sokongan ada? Sila. Okey. Saya pakai yang ni. Lepas tu pakai boboiboy kecil ni. Aktifkan boboiboy kecil. Boboiboy kecil aktifkan dia. Lepas tu pakai efek boboiboy kecil ni. Aktif ni balik. Lepas tu pilih satu kad. Okey. Pilih satu kad. Okey, awesome. 1, 2, 3. Api-api. Kad sokongan lagi. Sila. Password akan berlawan dengan nak pinjam efek yang ni, password ni. Lepas tu pakai efek ni, tukar pada bubur kecil, pilih satu kad. Okay. Awesome. 2 lagi. 1, 2, 3. Air. Kad sokongan lagi. Sila. Sister bot. Nak pinjam efek. Pilih satu kad. Okay, awesome. Dua lagi ha. 1, 2, 3. Okey, api. Okey, 1, 2. Kad sokongan. Sila. Okey, ambil balik 3 kad. 1, 2, 3. Okey, dan saya dah menang berapa ya. Okey, awesome. 1, 2, 3. Api. Okey, awesome. 1, 2. 1, 2, 3. Api. Okey, awesome. 1, 2, 3. Down. Okey, awesome. 1, 2, 3. Down habis. Okey, saya menang. Okey, saya potong dulu. Sebab tadi duduk rumit kat sokongan lah apa semua. Lepas tu kita ambil satu kad. Dan saya aktifkan kad. Okey, 1, 2, 3. Okey, efek kalau tidak berkesan 2 kali. Okey, awesome. 1, 2, 3. Down. Okey. Okey, awesome. 1, 2, 3. Okey. Saya nak guna kad sokongan. Sila. Okey. Tukarkan dengan angkasa terus. Mana angkasa? Saya dah ada takar sini. Jadi ini saya simpan balik. Saya tak tahu. Okey. Okey, habis satu kad. Saya ambil tu. Dia dapat balik. Kan nak kata siapa lain? Tak boleh dah. Sebab saya tadi siapa tadi saya dapat kad tu balik.
Boleh lah. Okey. 1, 2, 3. Okey, efek kat tidak kesan. Sekali, 2 kali. Kosong. Sekali, 3 kali. 2 kali. 1, 2, 3. Api air. Okey, saya nak guna kad sokongan. Sila. Sila. Okey, crystal board. Nak pinjam efek. Pilih satu kad. Pilih satu kad. Lepas ni nak end lah ke? Lepas ni dok lagi ke? Lepas ni siapa? Lepas ni saya tengok dalam senarai tu hantu ayak. Tadi kalah tau. Okey, 1, 2, 3. Okey. Saya menang. Saya pilih satu kad. Okey. Kosong satu. Okey, buka. Okey, beragam dalam kabut nak tukar kad apa? Ada yang tekan gambar, cuba solar, backdude, kubiko, bobel aku cuba ni, parapi, ni. Okey mana? Yang paling Tu lah. solar. Boleh lah. Boleh lah, baik attack 80, kena serang 3 kali. 3 kali, 2 kali. Okey? Okey, awesome. Aduh, sokongan utuh. 1, 2, 3. Api-api. Saya nak guna kad sokongan, kalau boleh. Sila. Sila. Password. Saya nak pinjam efek password ni. Satu nak pinjam efek. Pilih 3 kad. Okey. Pilih 3 kad. Boleh lah. Okey, saya potong sat. Okey, awesome. Kalau boleh. Okey, 1, 2, 3. Okey, air. Okey, kad sokongan. Sila. Sokongan, silakan. Okey, nak pinjam efek password ni. Punya automatik menang. Okey, kita ambil kad seterusnya. Okey. 1, 2, 3. Okey, hang kasar. Aduh. Menang. 4 dah. Dah satu kad. Okey. 1, 2, 3. Okey, masa cik, saya pakai automatik menang tadi tu. Okey. Okey, cun. Ya, kira seri. Tadi saya kalau beri satu, lepas tu ni saya menang satu. Next time kita repeat. Itu. Okey. Thank you. Eh, Thank you, Lafram. tak esok.